Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Aisyah from YesSelasha.com, and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit notification bell and give this video a big thumbs up. Okay, dalam video hari ini, saya dah lama sangat tak buat video, so it might be awkward for me to do a YouTube video. Tapi hopefully I can make it work sebab saya ada lebih kurang 20 minit saja untuk buat video. Lepas tu saya akan sambung live balik. If you guys don't know, hari ni dah 10 malam terakhir untuk bulan Ramadan tahun 2025 kan. Jadinya kita busy lah sikit buat live. Bukannya jual barang ready stock pun, sebab barangnya dah settle jual awal-awal dah. So sekarang ni Aisyah tengah jual barang-barang incoming stock. Itu yang Aisyah kejut tu. Sebab even barang incoming stock pun, oh my god, my besties, mereka masih lagi membeli walaupun barang tu incoming stock. Mungkin sebab voucher tengah best. Hari ni kan 23 hari bulan kan. Hari ni hari terakhir Shopee bagi voucher yang 20% off tu. Lepas ni Shopee dah tak bagi 20% off sebab management dia tak kasih. So lepas ni 16% off je. But it is still good deal. Sebab kalau nak comparekan harga Aisyah dengan retail kat Malaysia, nak comparekan harga Aisyah dengan competitors, memang harga Aisyah memang sangat-sangat best. Okay, untuk video hari ini, saya sebenarnya nak tunjukkan a new wallet from Coach. Tada! Tada. Ini dah new wallet from Coach. Dia macam a small snack wallet macam tu, tapi make it fancy macam tu. Tahu tak hari tu kan Aisyah tengok ni, siapa buat live bukan buat live, buat video. Aisyah rasa cupcake Aisyah kot dia beli yang Celine punya wallet tu kan. Lepas tu ramai gila orang message tanya, Aisyah, kalau wallet macam ni berapa ya dekat US? Okay, kalau katakan European brand macam contohnya Celine kan, dekat US tak boleh langsung nak beli. Kalau macam European brand, better cari PS pergi Europe, ataupun cari beli kat Malaysia lah. Bukan cari kat Malaysia, beli dekat retail kat Malaysia. Tapi I have an alternative for you guys. Sebab, okay, jap saya tengok harga wallet tu berapa baru nak ambil phone. Celine Snap Wallet Card Holder. Kita tengok harga kat Malaysia. Harga dia ialah $720. Harga dia $720. Nama dia Compact Wallet with Coin Compartment. Yang ni kan, accept all cookies. Yang ni kan, Bell kan, ni $720. Yang ni Aisyah jual RM499. Tapi tu sebelum voucher. Lepas voucher akan dapat lebih kurang macam RM400 macam tu. Kan banyak gila beza tu. Okay, let's talk about this wallet. So yang ni nama colour lah colour walnut black. Depan dia colour walnut, belakang dia colour lain sikit. Dia buka dia macam ni, buka snap tu. Dia boleh macam, kalau malas nak bawa the whole wallet tu, boleh bawa macam card holder ni je lah. Ada 2 card slots, ada zipper. Lepas tu yang belah wallet lagi satu ni kan, mungkin kena dekat sikit kot, senang sikit. Okay, belah wallet ni kan pakai kotak canvas. Kalau sisi tu kotak canvas lah kan. Dalam ni smooth leather. Ada 4 card slots dekat sini. Lepas tu ada cash compartment. Kalau wallet ni by its own macam nipis je, lepas tu ni pun nipis je, bila snap kan dia tebal. Snap ni tak senang cabut ya kawan-kawan. Tu bagusnya, tak adalah macam tercicir kalau kita bawa dia saja. Tak senang nak tercicir sebab bawa on its own okay, nak bawa together pun okay sebab dia tak senang cabut. Yang ni Aisyah jual RM499 sebelum voucher. I have another colour to show to you guys. Tada! Yang ni nama colour tan brown. Yang ni paling ramai sangat-sangat orang beli. Okay, yang tan brown ni lain sikit tau. Sebab belah depan ni dia pakai leather, tapi yang belah belakang ni coated canvas. Kalau yang colour lagi satu ni kan, depan belakang coated canvas kan. Tapi yang ni depan pakai pebble leather, belakang coated canvas. I think I should have it in black as well. I have to check. Tapi saya tunjukkan yang colour tan brown ni, depan pebble leather macam biasalah. Logo, pin mount logo. Coach dah jarang pakai stamp logo. Memang most of the time memang pakai pin mount logo macam ni. Ni belah belakang dia. Buka dalam dia macam ini. Buka dalam nak buka belakang. Ni belah belakang dia ada zip pocket, 2 compartment. Dekat sini 2 card slots. Snap button. Belah dalam pun pakai smooth leather. Ramai orang lupa belah dalam ni punya leather tau. Orang jaga luar je, dalam pun kena jaga juga tau. Belah dalam ni cash compartment, 4 card slots. Yang ni pun Aisyah jual harga sama juga, RM499 sebelum voucher. Tahu tak, Aisyah malas nak sebut harga after voucher tu tau. Sebab hari ni orang dapat harga RM351. And I know takkan dapat lagi harga macam tu. Sebab today is last day. Okay, kalau kita kira lepas ni harga jadi berapa? 100 tolak 16%, so 84 kan. So 499 darab 0.84. So lepas ni harga je RM419. Banyak sangat beza kan.
Itulah macam malas tu. Bila voucher best sangat pun susah juga. Voucher tak best pun susah juga. Dia macam di luar mati emak, di telan mati bapak nak bagi tahu harga tau. Tu one of the reasons why Aisyah malas nak buat video YouTube. Sebab nanti kan harga berubah, orang marah kat Aisyah pula. Okay, jom kita tengok colour seterusnya. Tada! Yang ni yang version limited edition. Okay, depan kan warna biru kan. Belakang ni, tada, ada cherry. Sebab tu Aisyah kata limited edition. Ni pun sama juga, harga RM499. So Aisyah bukakan ni, tunjukkan. Ni kan depan belakang dia ada cherry yang itu. Cherry colour lain Aisyah tak ada. Tinggal colour navy ni je. Ni midnight. Kalau coach namanya midnight. Belah depan dia, belah belakang dia sama juga. 2 card slots dekat sini. Aisyah tak buka pun zipper kan. Ni belah dalam dia. Yang ni belah zipper dia. Tak adalah boleh masuk phone awak. Aisyah pun selalu dapat soalan, boleh tak masuk phone? Beza. Jauh gila beza saiz dia. Ni walletnya. Belah dalam pakai smooth leather tau. Luar je pakai leather. Dalam smooth leather ada 4 card slots. Ada cash compartment. So for this one sama juga RM499 sebelum voucher. So basically dalam video ni Aisyah tunjukkan colour walnut black, colour tan brown ni dengan colour yang cherry yang ini. Actually supposedly lah Aisyah rasa Aisyah ada more colours, tapi sebab Aisyah pun tak ready sangat buat video, so Aisyah tunjuk 3 colour ni je. Again harga RM499. Ada 3 cara tau boleh dapatkan. Satu, dekat Aisyah punya website www.yaeselasha.com. Kat situ ada Grab Pay Later, ada Atomy, dengan ada apa lagi satu bel letakkan, lupa nama, Repay, ada Repay. Lepas tu kalau kat Shopee ada Shopee Pay Later, boleh sampai 6 bulan tanpa sebarang charge tambahan. Yang lebih bulan tu kena bayar sendiri fees tu. Untuk TikTok sekarang pagi tadi saya tengok orang kata ada TikTok Pay Later dah, tapi kalau kat TikTok ada Grab dengan ada Atomy. So siapa nak dapatkan boleh pergi ke platform-platform yang disebut, tapi yang paling banyak voucher sekarang ialah dekat Shopee. Itu saja daripada saya untuk hari ini. I appreciate you guys for being here with me. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Bye.